Berdasarkan novel yang saya kaji, terdapat beberapa kritikan yang ada di dalam novel Hatimu Aisyah karya Zurinah Hassan. Kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan. Sanjungan terhadap ketabahan watak utama iaitu Aisyah. Watak Aisyah digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat tabah menghadapi ujian hidup seperti konflik keluarga, tekanan emosi dan cabaran sosial. Hal ini demikian kerana pengarang menonjolkan kekuatan dalaman iaitu watak Aisyah melalui tindakannya yang tidak mudah berputus asa walaupun berdepan kesukaran. Ketabahan ini bukan sahaja menunjukkan kekuatan fizikal, malah ia juga merupakan kekuatan mental dan spiritual. Sanjungan ini juga membawa mesej kepada pembaca bahawa manusia mampu bangkit daripada kesusahan jika mempunyai keazaman dan kepercayaan diri yang amat tinggi. Baiklah, kita pergi kepada sanjungan yang kedua, sanjungan terhadap nilai keagamaan dan keimanan. Asas sanjungan ini ialah novel ini mengangkat kepentingan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana Aisyah sering kembali kepada ajaran agama ketika ia menghadapi konflik. Kebergantungan kepada Tuhan digambarkan sebagai jalan penyelesaian yang menenangkan jiwa. Pengarang di dalam novel Hatimu Aisyah amat memuji nilai keimanan sebagai asas penting dalam membentuk peribadi yang kukuh dan tidak mudah goyah. Hal ini juga memperlihatkan bahawa aspek spiritual menjadi panduan utama dalam keputusan. Yang ketiga, sanjungan terhadap kasih sayang dan nilai kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan yang amat erat dan penuh kasih sayang dipuji sebagai elemen yang penting dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun terdapat konflik, watak-watak dalam novel tetap menunjukkan rasa tanggungjawab dan kasih antara satu sama lain. Pengarang menunjukkan bahawa keluarga ialah tempat perlindungan emosi dan sumber kekuatan. Sanjungan ini menekankan kepentingan memelihara hubungan kekeluargaan walaupun berhadapan dengan cabaran. Seterusnya, sanjungan terhadap kecekalan. Wanita menghadapi realiti kehidupan. Watak wanita tidak digambarkan sebagai watak yang lemah, sebaliknya ia berdaya tahan dan mampu menghentikan. Aisyah sebagai watak wanita menunjukkan bahawa keberanian dalam membuat segala keputusan sendiri dan menghadapi cabaran hidup tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Pengarang memuji peranan wanita sebagai individu yang kuat dan berprinsip selaras dengan perubahan peranan wanita dalam masyarakat moden. Kritikan sanjungan dalam Hatimu Aisyah jelas memperlihatkan bagaimana Zurinah Hassan mengangkat nilai-nilai positif seperti ketabahan, keimanan, kasih sayang, kecekalan wanita dan kejujuran. Melalui sanjungan ini, novel bukan sahaja berfungsi sebagai karya hiburan, malah ia juga sebagai media pendidikan yang membentuk sasial untuk pembaca. Seterusnya, kritikan saranan dalam Hatimu Aisyah. Saranan yang pertama ialah mengamalkan komunikasi terbuka dalam keluarga. Pengarang mencadangkan agar setiap ahli keluarga mengamalkan komunikasi yang jujur dan secara terbuka. Hal ini demikian kerana konflik yang berlaku dalam novel sering berpunca daripada salah faham dan perasaan yang dipendam. Melalui perkembangan cerita, pengarang menunjukkan bahawa masalah dapat diselesaikan apabila watak-watak mula berbincang secara matang. Saranan ini menekankan bahawa komunikasi yang baik
mampu mengeratkan hubungan dan mengelakkan perpecahan antara keluarga. Yang kedua, saranan mendekatkan diri kepada nilai keagamaan. Pengarang menyarankan agar manusia menjadikan agama sebagai panduan dan pegangan hidup. Watak Aisyah sering menemui ketenangan selepas kembali kepada ajaran agama. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pegangan spiritual mampu memberi kekuatan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Saranan ini amat jelas mengajak pembaca supaya menjadikan nilai keagamaan sebagai asas dalam membuat keputusan dan mengurus kehidupan. Yang ketiga iaitu saranan memperkukuh jati diri dan juga keyakinan diri. Individu perlu mempunyai prinsip dan keyakinan dalam menghadapi tekanan hidup. Hal ini bersangkut paut dengan apabila Aisyah digambarkan sebagai seorang yang belajar daripada pengalaman dan membina kekuatan diri. Pengarang menyarankan agar seorang tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan negatif terhadap masyarakat. Hal ini penting supaya individu mampu membuat keputusan yang tepat tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Yang keempat iaitu saranan mengamalkan sikap sabar dan juga rasional. Pengarang mencadangkan agar setiap masalah ditangani dengan kesabaran dan pertimbangan yang amat rasional. Kita dapat lihat dalam watak yang bertindak secara terburu-buru sering menghadapi kesan buruk, manakala watak yang sabar berjaya mengatasi konflik dengan lebih baik. Saranan ini mengajar pembaca bahawa emosi perlu dikawal agar tidak menjejaskan hubungan dan keputusan hidup. Kritikan saranan dalam Hati Aisyah memperlihatkan kebijaksanaan Zurina Hassan dalam membukakan jalan penyelesaian terhadap pelbagai isu kehidupan seperti konflik keluarga, tekanan sosial dan kelemahan nilai diri. Saranan-saranan ini menjadikan novel sebagai medium pendidikan yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga membimbing pembaca ke arah kehidupan yang lebih baik. Seterusnya ialah kritikan penganalisisan dalam novel Hati Aisyah. Yang pertama, analisis tema dan persoalan. Analisis ini meneliti idea utama dan isu yang diketengahkan dalam novel. Hal ini demikian kerana tema utama novel ini berkisar tentang ketabahan seorang wanita menghadapi cabaran hidup. Selain itu, terdapat persoalan seperti konflik kekeluargaan, tekanan masyarakat, keimanan dan pencarian jati diri. Pengarang menggambarkan tema ini melalui pengalaman hidup Aisyah yang penuh ujian. Analisis ini menunjukkan bahawa karya ini membawa mesej kepada kehidupan yang memerlukan kekuatan mental dan spiritual untuk terus bertahan. Yang kedua, analisis watak dan perwatakan. Analisis ini mengkaji sifat, peranan dan perkembangan watak setiap watak yang ada di dalam novel karya Hati Aisyah. Watak Aisyah digambarkan sebagai seorang yang tabah dan sabar serta berprinsip. Perkembangan wataknya jelas sekali apabila dia berubah daripada individu yang tertekan kepada seseorang yang lebih matang dan kuat. Watak sampingan pula berfungsi sebagai pencetus konflik dan penyokong perkembangan Aisyah di dalam novel tersebut. Analisis ini memperlihatkan bahawa watak-watak dalam novel ini dibina secara realistik dan berperanan penting dalam menyampaikan mesej dan juga cerita. Yang ketiga iaitu analisis plot ataupun jalan cerita. Analisis ini meneliti struktur dan perkembangan peristiwa dalam novel. Hal ini demikian kerana plot berkembang secara kronologi bermula daripada pengenalan watak diikuti konflik yang semakin memuncak dan akhirnya mencapai peleraian. Konflik yang dialami Aisyah menjadi tunjang utama dalam plot ini. Pengarang menggunakan teknik seperti imbas kembali dan dialog untuk menghidupkan cerita novel Hati Aisyah.
Analisis ini menunjukkan bahawa plot ini disusun dengan kemas dan rapi bagi menimbulkan kesan kepada emosi dan kepada para pembaca. Yang keempat, analisis tempat, masa dan latar masyarakat. Mengkaji secara persekitaran yang mempengaruhi perkembangan cerita. Hal ini demikian kerana latar tempat melibatkan suasana kehidupan masyarakat moden yang syarat dengan tekanan sosial. Latar masa pula bergerak mengikut perkembangan kehidupan watak. Latar masyarakat menggambarkan nilai norma dan sikap masyarakat terhadap wanita serta institusi keluarga. Analisis ini amat membantu pembaca memahami konteks cerita dan faktor yang mempengaruhi tindakan watak. Analisis yang kelima iaitu analisis gaya bahasa dan teknik penceritaan. Analisis ini meneliti penggunaan bahasa dan teknik penulisan pengarang. Hal ini demikian kerana karya Zurina Hassan menggunakan gaya bahasa yang amat puitis, lembut dan menyentuh emosi. Unsur metafora dan perbandingan memperindahkan lagi penyampaian cerita. Dialog digunakan secara berkesan untuk menggambarkan konflik dan emosi watak. Analisis ini menunjukkan keindahan seni bahasa yang menjadikan novel karya Zurina Hassan ini menjadi lebih menarik dan juga berkesan. Yang keenam, analisis nilai dan juga pengajaran yang terdapat dalam novel karya ini, dalam novel karya Zurina Hassan. Yang pertama iaitu meneliti nilai murni dan mesej yang disampaikan kepada pembaca. Novel ini mengandungi nilai seperti nilai kesabaran, keimanan, kasih sayang serta nilai kejujuran. Pengajaran yang dapat diambil ialah pentingnya menghadapi cabaran hidup dengan tabah serta sentiasa berpegang kepada nilai agama. Analisis ini memperlihatkan bahawa karya ini berfungsi sebagai medium pendidikan yang membentuk sasiah pembaca. Kesimpulannya, kritikan penganalisisan terhadap Hatim Aisyah menunjukkan bahawa karya Zurina Hassan ini dibina dengan struktur yang kukuh dari segi tema, watak dan juga plot, serta latar dan juga gaya bahasa. Melalui penganalisan ini, pembaca dapat memahami makna serta mesej yang mendalam yang ingin disampaikan, sekaligus menghargai nilai estetika dan fungsi didaktik karya tersebut. Kritikan penilaian dalam Hatim Aisyah. Yang pertama, penilaian terhadap kekuatan tema dan mesej yang disampaikan. Tema yang dikemukakan adalah relevan dan memberi dampak kepada pembaca. Hal ini demikian kerana novel ini berjaya mengangkat tema kebahagiaan, keimanan dan konflik kehidupan wanita dengan berkesan. Tema tersebut dekat dengan realiti masyarakat, menjadikan karya mudah dipahami dan juga dihayati. Pengarang juga menyampaikan mesej secara jelas tanpa melulu. Tema dianggap kuat kerana mampu menyentuh emosi dan memberi kesedaran kepada pembaca. Yang kedua, penilaian terhadap pembinaan watak. Di dalam novel Hatim Aisyah ini, keberkesanan pengarang dalam membentuk watak yang realistik dan berkembang. Hal ini demikian kerana watak Aisyah digambarkan secara konsisten memberi seorang yang tambah memperbaiki perkembangan watak jelas dari segi emosi dan pemikiran. Namun terdapat kemungkinan watak sebagai kurang penekanan yang mendalam. Watak utama sangat berjaya, tetapi watak sampingan boleh diperlukan lagi untuk mengimbangkan plot cerita. Yang ketiga, penilaian terhadap plot dan jalan cerita. Susunan peristiwa dan keberkesanan konflik dalam menarik minat para pembaca. Dalam novel Hatim Aisyah, plot ini telah disusun secara kronologi dengan konflik yang meningkatkan secara berperingkat. Ini membantu pembaca mengikuti jalan cerita dengan aman.
Walau bagaimanapun, terdapat bahagian yang mungkin bergerak agak perlahan kerana penekanan kepada emosi dan juga watak. Plot amat tersusun, kemas dan jelas, tetapi tempo cerita agak kurang tinggi. Yang keempat, penilaian terhadap gaya bahasa. Asas kepada penilaian ini ialah kemudahan dan keberkesanan bahasa yang digunakan di dalam novel Hatimu Aisyah. Karya Zurina Hassan menggunakan bahasa yang politis, lembut dan menyentuh perasaan kepada para pembaca. Penggunaan perkataan dan ungkapan indah meningkatkan nilai estetika karya Zurina Hassan. Namun gaya bahasa yang dulu telah politis mungkin pembacaan yang teliti untuk difahami seperti penilaian terhadap gaya bahasa sangat indah dan artistik, tetapi mungkin sedikit mencabar bagi setengah pembaca. Yang kelima, penilaian terhadap nilai dan pengajaran. Berkesanan karya dalam menyampaikan nilai murni ini demikian kerana novel ini syarat dengan nilai seperti kesabaran, kejujuran, keimanan dan kasih sayang. Nilai-nilai ini disampaikan oleh tindakan dan pengalaman mata, bukan secara langsung. Nilai dan pengajaran berjaya disampaikan secara halus dan berkesan, menjadikan karya ini bersifat mendidik. Yang keenam, penilaian terhadap relevansi dengan masyarakat. Sejauh mana karya mencerminkan realiti kehidupan masyarakat. Hal ini demikian kerana isu seperti konflik kekeluargaan, tekanan sosial dan cabaran wanita sangat dekat dengan kehidupan sebenarnya. Ini menjadikan novel ketahuan dan mudah dikaitkan dengan pembaca. Karya ini amat relevan dan sangat sesuai dijadikan bahan refleksi sosial. Secara kesimpulannya, kritikan penilaian terhadap Hatimu Aisyah menunjukkan bahawa karya Zurina Hassan mempunyai kekuatan yang dominan dari segi tema, nilai dan gaya bahasa. Walaupun terdapat beberapa kelemahan kecil seperti pengembangan bahasa dan tempo cerita yang disampaikan. Secara keseluruhannya, novel ini berjaya sebagai karya sastera yang indah, bermakna dan mendidik serta memberi impak yang mendalam kepada para pembaca. Kritikan teguran dalam Hatimu Aisyah. Yang pertama, teguran terhadap sikap membetulkan diri. Asas kepada teguran ini terdapat watak yang lebih mengutamakan kepentingan sehingga mengabaikan perasaan orang lain. Hal ini demikian kerana pengarang menegur sikap ini dengan menunjukkan kesan negatifnya seperti konflik hubungan, kekecewaan dan keretakan emosi. Watak yang membetulkan diri akhirnya kehilangan kepercayaan orang sekeliling. Melalui gambaran ini, pengarang menyampaikan bahawa kehidupan bermasyarakat memerlukan empati dan sikap bertolak ansur. Yang kedua, teguran terhadap kelemahan komunikasi dalam keluarga. Masalah dalam keluarga sering berpunca daripada kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Hal ini demikian kerana di dalam novel ini, konflik antara ahli keluarga berlaku kerana salah faham, rahsia yang disembunyikan dan kegagalan meluahkan perasaan. Pengarang menegur bahawa komunikasi yang lemah boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. Teguran ini mengajak pembaca supaya mengamalkan perbincangan yang matang dan saling memahami antara satu sama lain. Yang ketiga, teguran terhadap tekanan sosial dan stereotip terhadap wanita. Masyarakat sering meletakkan harapan dan stereotip tertentu kepada wanita. Kita dapat lihat dalam novel Hatimu Aisyah, watak Aisyah berhadapan dengan tekanan untuk memberi jangkaan masyarakat. Pengarang mengkritik sikap masyarakat yang cepat menilai tanpa memahami situasi yang sebenar. Teguran ini memberi kesedaran bahawa wanita juga berhak membuat pilihan sendiri dan tidak wajar dihukum berdasarkan persepsi semata-mata. Yang keempat, teguran terhadap sikap mudah berputus asa. Terdapat watak yang mudah menyerah apabila berhadapan dengan kesukaran hidup. Pengarang menonjolkan kelemahan ini sebagai sesuatu yang perlu dielakkan. Watak yang berputus asa digambarkan gagal menyelesaikan masalah, berbeza dengan watak yang tabah. Melalui perbandingan ini, pengarang secara tidak langsung menegur pembaca agar lebih kuat menghadapi cabaran hidup. Kritikan teguran dalam Hatimu Aisyah memperlihatkan keprihatinan Zurina Hassan terhadap isu-isu sosial seperti konflik keluarga, stereotip wanita dan kelemahan nilai moral. Melalui teguran ini, novel bukan sekadar menceritakan kisah tetapi berfungsi sebagai medium mendidik
pembaca agama memperbaiki sikap dan cara berfikir dalam kehidupan seharian. Kritikan pendekatan dalam Hatimu Aisyah. Yang pertama, pendekatan moral, iaitu nilai dan juga pengajaran. Menilai karya berdasarkan nilai murni dan pengajaran yang disampaikan, iaitu novel ini syarat dengan nilai seperti nilai kesabaran, kejujuran, kasih sayang dan juga ketabahan. Fakta Aisyah menjadi medium utama dalam menyampaikan nilai-nilai ini. Melalui pendekatan moral, pengarang dilihat menekankan pembentukan syahsiah pembaca. Karya ini bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi berfungsi sebagai alat didikan yang membentuk akhlak dan juga kepribadian. Yang kedua, pendekatan keagamaan, iaitu menilai hubungan manusia dengan Tuhan serta unsur keimanan yang terdapat dalam karya tersebut. Aisyah sering kembali kepada ajaran agama ketika menghadapi sebarang konflik hidup. Unsur kebergantungan kepada Tuhan digambarkan sebagai sumber kekuatan dalaman. Pendekatan ini menunjukkan bahawa kehidupan manusia tidak terpisah daripada nilai spiritual dan pengarang mengangkat agama sebagai panduan utama dalam menghadapi cabaran hidup. Yang ketiga, iaitu pendekatan psikologi, emosi dan juga jiwa watak. Kita dapat lihat bahawa meneliti perkembangan emosi, konflik, dalaman dan pemikiran watak, iaitu watak Aisyah melalui pelbagai tekanan emosi seperti kesedihan, kekecewaan dan juga konflik terhadap diri sendiri. Pengarang menggambarkan perubahan emosi ini secara mendalam melalui pendekatan psikologi. Pembaca dapat memahami perjalanan jiwa watak dan sebab di sebalik tindakannya. Ini menjadikan watak lebih realistik dan dekat dengan kehidupan yang sebenar. Yang keempat, pendekatan kemasyarakatan atau sosial. Menilai hubungan antara individu dengan masyarakat serta isu sosial yang diketengahkan di dalam novel ini. Novel ini memaparkan konflik keluarga, tekanan masyarakat dan sikap prejudis. Pengarang mengkritik serta menggambarkan realiti kehidupan sosial. Pendekatan ini membantu pembaca memahami keadaan masyarakat dan cabaran yang muncul serta mendorong pembaca untuk menjadi lebih prihatin terhadap isu sosial. Kritikan pendekatan dalam novel Hatimu Aisyah memperlihatkan bahawa karya Zulina Hassan boleh dianalisis melalui pelbagai sudut seperti moral, keagamaan, psikologi, feminisme dan kemasyarakatan. Pendekatan ini membantu pembaca memahami karya secara lebih mendalam, bukan sahaja dari segi cerita tetapi juga dari segi makna dan mesej yang ingin disampaikan.